Bisa nak buat review sekali lagi lah di Pasar Segar Bunga Raya ataupun Pasar Petang Bunuh di Kampung Bunuh Tumpak, Kelantan. Hari tu habis saya review dah di channel Merah. Yang bisa nak review sekali lagi dah. Getah buat diri. Getah buat diri. Oh, tengok ni getah ni. Oi. Dapur. Dapur ni? Nak terang. Buat sini ke? Rasa. Oh, kita terasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terang getah-getah. Sedap rapuh manis. Ni apang lambung, Apang lambung hok di Pasar Petang Bunuh. Tak jadi jadi apang lambung, kelapa kaya, 2,5 jas putih. Ni panas-panas ni. Ni. Oh, sedap ni. Pakai panas sedapnya. Dia makan panas-panas. Pukul apa buka sini? Sini start pukul 3 sampai pukul 7. Pukul 3 sampai pukul 7. Setiap hari? Setiap hari. Ada cuti? Ada cuti. Oh, beres. Klepek ni. Buat topak ke ni? Klepek buat topak ke? Pisang kita buat. Pisang? Ni pisang ni buat diri. Klepek pisang. Kak yam nasi kaumok, nasi kerabu pulut air ni. Air yo ni. Oh, tu dia. Oh, sedap nampak kuning molek. Kaumok kai ataupun nasi kaumok air lah. Oh, air macam-macam ni. Super duk Thailand tu. Air jual gapo? Air gapo tu nak buat? Ni air vanila. Vanilla apple. Oh, lagu tu ni. Dia dalam kertas ni. 5 ya. 5 ya dalam kertas ni. Oh, ni. Air pepper, air kocok. Cik, you ni sedap ni. Panggil sate perut air tak? Ni ada jual ni. Tu dia ni. Jual nasi kaumok pun ada. Nasi kaumok pun ada, pulut air pun. Oh, air panas-panas ni. Oh, tengok ni. Oh, air panas-panas tengok ni. Oh, sedap weh. Makan air panas-panas. Nasi kaumok boleh, pulut air boleh. Tak kena pergi Thailand ni. Dekat ada. Nasi kabu pun ada. Nasi kabu. Sedaging ni. Habis dah nasi daging. Habis dah. Oh, alolah. Tu buat gapo tu? Mi celup. Mi celup. Mi celup deh. Kita tengok lauk dia tu. Oh, daging. Bubur. Lauk daging. Tu dia. Antara keunikan di Pasar Petang Bunuh ni, dia ada orang Melayu, Malaysia. Sebab di sini ada komuniti Siam di kawasan Tumpak Bunuh ni. Ada banyak wak-wak yang terkenal di kawasan Tumpak ni.